Wah, dekat Tangkak ni, baru hari first, hari Khamis pula tu. Punyalah ramai. Nak tanyalah, orang Tangkak ni tak ada PS ke? Kenapa ramai yang beratur dekat suka dessert ni? Yang ni dekat Rasa Fusion Food Festival. Dia berlangsung 4 hari, 13 hingga 16 November. Malah, Sushika ni pun orang beratur sendiri. Tak ada PS ke dekat Tangkak ni? Mungkin ramai yang tak tahu. Untuk yang buat PS, sila muncul dekat bawah. Lama dah tahu tak ada event dekat NSK ni. Last time pun rasanya tak adalah sebesar ni. Bila Rasa Fusion Food Festival datang je, punyalah ramai peniaga. Wah, kali ni nampak macam lagi meriah, lagi best. Macam-macam makanan-makanan viral yang ada, macam-macam pilihan yang ada. Makanan yang import daripada Thailand, daripada Kedah, daripada Pahang. Ni Jemapuh pizza kayu api ni pun ada. Boleh kata brand-brand famous yang daripada satu Malaysia lah datang. Jadi dah boleh dah orang-orang Tangkak, orang-orang Muar mention kawan-kawan korang, jom datang kat sini. Rasa Fusion Food Festival lah. Dia tak lama pun, 4 hari je, 13 hingga 16 November. Event dia pun 12 tengah hari sampai 12 tengah malam. Yang penting datang sini balik mesti tangan tak kosong, mesti ada benda yang nak dibeli kan. Mana taknya kentang panjang ni pun dia revelvet kan. Nasi kandar daripada Kelantan ni pun datang juga tau. Nak minyak wangi Majestic Perfume ni pun ada. Yang ni Galeri Johor pun ada. Ada permainan tradisional, ada tempat duduk. Persembahan artis pun ramai tau. Yang penting korang jangan lupa datang dekat Rasa Fusion Food Festival dekat NSK Tangkak 13 hingga 16 November, tengah hari sampai tengah malam.